Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan baginda hingga ke akhir zaman. Hari ini mari kita renungkan satu peristiwa yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang menceritakan bagaimana seorang lelaki Badui datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang agama Islam. Kisah seorang Badui dan soalan tentang Islam. Suatu hari datang seorang lelaki dari pendalaman. Pakaian dan penampilannya menunjukkan bahawa dia adalah seorang Badui, orang kampung yang hidup jauh dari kota dan tidak begitu mengetahui tentang syariat Islam secara mendalam. Lelaki itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, ajarkan aku tentang Islam, tetapi aku tidak mahu menambah dan tidak mahu menguranginya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tenang dan jelas, "Islam itu ialah satu, engkau mengucap dua kalimah syahadah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasul Allah. Dua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. 3. Menunaikan zakat jika engkau mampu. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan." Lelaki Badui itu mendengar dengan teliti, kemudian dia bertanya lagi, "Apakah lagi yang diwajibkan ke atasku?" Nabi menjawab, "Itulah dia, rukun Islam. Kecuali jika engkau mahu melakukan amalan tambahan, sunat." Lalu lelaki itu berkata dengan yakin, "Demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangkan daripada apa yang engkau sebutkan." Kemudian setelah lelaki itu pergi, Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, "Berjaya orang ini, jika dia benar dengan apa yang dia kata." Pengajaran dari kisah ini, pertama, kita belajar bahawa Islam itu mudah dan jelas. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan kita melainkan dengan perkara yang mampu dilakukan: syahadah, solat, zakat, puasa dan haji. Kedua, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan hikmah. Baginda tidak memaksa lelaki itu untuk melakukan lebih daripada yang wajib, tetapi tetap membuka ruang kepada amalan sunat bagi mereka yang mahu mendekatkan diri lebih rapat kepada Allah. Ketiga, kisah ini juga menunjukkan bahawa keikhlasan dan istiqamah dalam melakukan amalan asas Islam sudah cukup untuk membawa seseorang kepada kejayaan dunia dan akhirat. Penutup saudara-saudari sekalian, marilah kita perbaharui niat kita dan pastikan bahawa 5 rukun Islam ini sentiasa menjadi asas dalam kehidupan kita. Jangan pandang ringan dan jangan juga rasa beban, kerana dalam melaksanakan yang fardu inilah letaknya kunci syurga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk terus istiqamah dalam menjalankan tuntutan agama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.